Boleh Dia je. tanya je. Apa dia? Tanya Tapi je. tak apa. Memanglah lelaki kurang dia macam ginilah. Dah biasa dah kak. Biasalah kak. Kekurangan ni orang akan main. Ha. Tapi Kau tak ejek abang. pepek pelat es. Pepek. Apa pepek ngoh? Abang cakap ni. Tak ada. Aku cakap memanglah pelat es. Tapi setakat nak sebut pelat hang ni boleh lagi. Boy. Memanglah pelat es. Sebut tu boleh lah. Nangis lah kalau orang cakap macam tu. Kan orang tanya je, tak ada orang cakap, abang pelat tak ada pun. Dia nangis. Apa nak nangis? Dah orang cakap je, abang pelat tiba-tiba nak cakap. Ada orang nangis. Alah. Abang tidak bagi tahu lagi orang pelat es. Yelah, kan orang tanya je. Yelah, saya jawab lah pelat es. Bila masa abang cakap, Hang tu belak. tak baik abang cakap macam tu tau. Mana dia saya cakap kakak? Tak apa dah bang. Dia dapat ubu tak guys? Bang Kim, dah ubu tak? Dulu saya selalu tengok abang live, tapi sekarang lepas dah abang kau ajar ni malas pula. Allahu Akbar. Karep, terima kasih kejap Karep, terima kasih Karep yang keluar Karep. Syaz yang keluar. Wan Plumber, Isyak Hotel, Aliman Engku. Tengok. Akak dah tengok saya live ke? Okey, bukti apa yang akak saya selalu tengok saya live? Bukti, abang menari ular. Lagi? Atau apa lagi Nangis tadi bang. Nangis. Bodoh. Lagi apa benda? Banyak. Boleh tak saya nak duet dengan ayah awak apak tu? Abang apak tu? Boleh? Dia boleh nyanyi lagu apa? Lagu rap. Lagu rap? Dia sama dengan abang Saya nak share pun boleh? Boleh. Semua boleh. Boleh tak? Boleh? Studio dia kat mana? Dekat Puchong. Apik. Apik. Yang main. Apik. Anjing nak main tepi. Nah. Abang cakap kita anjing Tak. Saya kata ada anjing main kat tepi. Okay bang, sorry bang. Sikit-sikit nak cakap saya jahat. Daripada tadi aku tengok dia kunyah Maggi tu. Tak habis. Tahun depan kot habis. Dah tu saya makan bukan jenis macam lelaki. Masuk sekaligus je. Siap. Betul benda. Tengok sikit-sikit salahkan.
Okay. Kau jangan buat-buat tak ingat. Saya Tak lah, makcik kau. main makcik-makcik ni tak best ni. Kita kan sepupu bang. Oh, kita sepupu Lupa dulu. Sumpah aku lupa. Di kala ku ke seorang. Jap. Sabar. Nak nyanyi bagi tahu lah 3-4 sebab nak feeling. Okay. 3, 4. Di kala ku ke seorangan, kenangan pun datang menjelma lagi terbayang saat-saat yang manis ketika bersama dahulu. Tak tertahan menanggung rindu di saat kau berjauhan dariku. Wajahmu selalu datang menjelma, membuat teguhnya cintaku. Dah. Sedap lah tu akak. Boleh pergi Abang jauh tengah tu. berangan dah sampai dekat ni LPT. Tua tu. Abang pergi tidak? Pergilah. Saya pun pergi bang. Besok saya gerak. Sumpah dia tak tanya. Aduh. Betul abang tak tanya ni. Dan tak aku tak tanya. Bang pula cakap. Suka hati aku. Mulut aku. Sibuk pula. Tak kelakar. Orang tak tanya, tak payah bagi tahu. Orang tak ajar, tak payah ikut. Kalau dah ikut, jangan takut. Nak dengar siapa Bang, tak? boleh tak saya nak request kat abang satu? Kelas apa tu? Diorang suruh abang menari ulang macam mana? Oi, kau janganlah. Tak apalah bang. Belagak gila dia. Kalau ikut, dikori-kori. Kalau ikut, jangan takut. Kalau takut, jangan ikut. Masuk kisah pula. Kalau ikut. Kalau kaya dah saya tu. KL ni lain sikit Pak Bu. Ayak orange gelas pun RM8. Saya kat KL tu macam special branch. Semua cerita saya dengar. Kat KL tu lain sikit Pak Jabir. Tak macam orang kampung pisang ni. Asyik duduk kat warung ni je. Macam katak duduk bawah tengkiring besi. Mak gila bang. Abang ni ada gaya-gaya apa ni? Gaya apa? Abang Kim. Gaya apa? Gaya-gaya lah. Biasa je. Memang biasa je. Tak ada cakap pun luar biasa. Biasa-biasa je. Biasa-biasa je sini. Bila? Akak boleh tak makan tapi akak tengok skrin boleh tak kak? Boleh? Okay, akak makan tengok skrin. Akak dekat skrin boleh tak? Jangan dekat sangat kak. Bau. Ha? Lihat tu. Duduk apa ni? Yang kenapa perlu Zoom? Biasa saya kan budak-budak ni kak. Benda boleh je buat biasa. Tak boleh, saya memang kena zoom kak. Sebab rugi Tuhan bagi hidung besar kau tak tunjuk. Hidup abang mancung lah. Biasa je akak, biasa je.
Apa lagu tu aku lupa dah. Tak payah panggil akak. Aduh, hai. Tak suka orang panggil akak ni. Kenapa tak suka orang panggil akak? Tak suka. Kan itu kan satu panggilan yang hormat menghormati. Tak suka. Faham tak? Tak suka. Tak boleh. Kena bagi suka lah. Tak kau lah. Cakap dengan abang ni. Nyampah pula. Asal kau marah aku ni. Apa lagu tu lah? Mana lagu tu lah? Sekejap kak. Saya ada satu lagu lagi kak. Lagu ni best juga. Mana? Mana? Sabarlah jangan gelar kabut. Memang suka kena rabut pun. Apa tajuk lagu? Apa tajuk lagu tu je aku? Macam tu. Apa ni ke? Ni. Susunan barisan yang tak sama lagi. Oh, 1, 2, 3. Ingin datang kau pergi. Ku bersamamu ke rumah. Ku bersamamu ke rumah baru. Tak ada kamu, hanya kau dan Saya sekarang Dengar jadi abang. Abang Saya jadi memang budak. nampak. Saya memang suka jadi budak JJ. Memang Akak kena nyanyi dengar abang. satu lagu lagi boleh tak? Banyak minta lah dia ni. Tak, tolong lah. Tahu tadi aku tak accept dia. Banyak Oi. minta ni. Tak apa kalau macam tu saya pergi dulu lah kak. Tak apa. Alah, gurau-gurau tak boleh. Alah, cepat rasa. Alah, mak ai. Ya kak, boleh. Last kak. Ryan tu gay. Ish. Abang gay ke? Jangan cakap boleh kena ban tau. Abang G Alamak. Kau tanya dia ada kakak ke tak? Tengok guna tak barang ni, tengok kat dia. Kakak dia kau tanya dia keluar budak ke tak keluar budak? Bapak dia lah. Hai. Yang sebelah boleh tanya pula. Hey. Sorry bang. Kita gurau-gurau je tak abang tau. Tak ada hal. Tak ada hal lah. Boleh je. Ni nak pergi mana weh? Korang lama-lama ni? Kita orang kat Dobi. Basuh baju Habis tu masa pergi Dobi buat apa cuci Dobi? Tak ada. Boleh je Banyak basuh pun benda lain. soalan. Basuh motor. Abang Elmi terima kasih. Akak ni boleh basuh motor kat Dobi kat Baling Kau semua boleh bang. Motor tu cuci kat kawash. Ni kan kat Dobi ni. Ya Allah, kat Dobi kampung aku ni tepi tu ada car wash. Itu tepi kan. Ini dalam Dobi tau. Cakap lah dalam Dobi. Tapi kita kat kereta. Tapi ada je teman-teman aku dulu kat Dobi buat apa? Guna wifi. Hai. Ingat kita orang ni tak duit ke nak beli internet? Oh, banyak duit. Transfer 2 boleh? 2 Bang ada duit bang? Saya minta aku pula. Benda ni. Koboi-koboi ni. Kau nampak? Boleh jadi koboi kan? Comel bang. Cepat lah. Transfer 200. Abang nak bagi saya. Abang jutawan. Amin. Ya akak doakan saya sebagai jutawan insyaAllah. Saya akan doakan akak menjadi usahawan insyaAllah. Akak tak minat berniaga tak? Minat? Ah, tu. Terima kasih. Weh, benda ni. Ada kau gede pula ngoi. Semua buat tak boleh, dia je boleh. Baik tak yalah. Biarlah. Kita orang tu orang lah. Tengok sikit-sikit nak tinggi suara. Asal dia orang sekarang lah. Apa? Tinggi suara? Enggak lah. Abang nampak macam saya ni tengking abang ke tadi? Tak kan? Saya cakap seselo je. Beauty basic bang boleh tak? Memang lah. Tangan. Oh, tak boleh. Alah, kenapa tak teruskan? Apa? Abang nak buat apa tadi? Saya tak buat apalah. Abang Kim, terima kasih Abang Kim. Sebab benda ni, dia nak keluar agak mahal. Dia tak boleh je suka hati keluar. Abang Kim, terima kasih.
Okay, bang. Sorry bang Cuma yang tahu je tahu. Faham? Tapi saya nak tahu. Apa? Saya nak tahu. Nak tahu? Abang sekian dah, terima kasih. Tergantung guys. Biasa, benda tergantung lagi sakit daripada accident. Akak pernah bercinta tak? Akak pernah, sekarang bercinta lagi tak? Kenapa kak? Apa nama dia ni? Kepala tukul, terima kasih. Gantung, oh ya ke guys? Sekarang akak dah break lah? Dah break lah? Dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Single? Ha. Aneh dia orang single, sekarang bercinta lah. Kenapa pula? Memang bercinta tu wajib Tak. Tak ada apa kan? Kepala tukul, terima kasih. Tak ada lah. Habis tu cakap? apa? Abang cakap apa tadi? Saya tak cakap apa? Kenapa single? Zaman sekarang bercinta? Tak, saya tanya. Akak single dah lama ke? Abang Am, terima kasih. Jangan abang kau. Tak baik kau buat macam tu. Apa puzzle keluar ni? Tahu tak sebab apa? Ni, sebab apa akak dah tak bercinta? Sebab Tuhan nak ajar akak lah. Ridwan apa benda budak ni? Kejap kan? Sikit lagi. Tuhan nak ajar akak tu. Terima kasih bang. Sebab di usia kita remaja atau di usia kita kanak-kanak, kita tak akan berhenti dalam mengenali orang baru. Tapi cakap saya putus cinta. Tu dia orang kata. Oh. Orang lain lah tu. Oh. Jangan nangis. Siapa nangis ni? Mana ada aku nangis? Buat apa aku nak menangis? Kau cakap kat aku jap. Abang kau nangis buruk abang. Buruk. Kau nak tengok? Ya. Kau takut aku kau tak ada terima aku. Kau takut. Aku takut kau tak ada terima aku. Okey, kau tengok Adi tak? Ni kenapa lidah dia memang susah lah. Betul. Pelik hang. Okey, di zaman aku menangis putus cinta lu, aku suka dengar lagu ni. Okay. Dulu kan masa abang baru lepas habis sekolah, abang cinta tak? Awak Cinta monyet. tinggal aku. Kau tahu Okay, tak? lepas tu macam mana abang nangis? Aku tak ada. Amina. Asal dia tinggal aku, ya Allah. Ya Betul lah, bang. Babi je dia ni. Atau aku call dia. Awal cakap dia. Saya betul lah. Dah janji kan cakap saya ambil semua. Kenapa saya tinggal ambil ni? Betul. Tahu dia cakap apa? Abang, Mungkin bukan jodoh. Bi dia ingat aku bodoh ke apa? tapi nasib Cakap baik je lah aku abang tak kena ada dulu apa. abang. Apa pe? Apa pe? Tapi nasib baik lah dulu je lah abang menangis kan. Sekarang ni abang tak nangis lah. Sekarang ni menangis. Kadang-kadang tu macam aku cakap lah kat kau. Kan? Kita percayakan seseorang. Kadang-kadang menangis ni bukan disebabkan girlfriend atau apa. Kadang-kadang kita menangis disebabkan kawan, orang terdekat kita. Kan?
Sedera tora. Ini pura le tarik kana managam. Ye tali medi ne pama apa. Ye tera sore nani. Ya ama apa. Ama apa jika kau tahu bang? Ancik TikTokers. Terima kasih. Okay, bang. Okay bang. Kena. Kena eh? Terima kasih bang nasihat kan. Satu lagu. Kau yang aku cakap saja ke dia tadi? Itu masalah dia ni. Sebab suara kau sedap. Okay, lagu full lah. Full. Tapi janganlah full sampai 3 minit. Dalam 1 minit ke 1 minit lebih boleh tak? Lagu apa? Lagu yang sedap-sedap ah. Saya ni jenis cepat pelupa. Ni. Lagu. Ni. She's gone. Oh, my life. Tak boleh. Tak boleh. Lagu ni pandai. Abang nak nyanyi pula. Okey, tadi abang Oteh. Terima kasih Oteh. Tadi abang dah suruh saya nyanyi 3 lagu. Sekarang ni saya nak dengar abang nyanyi pula. Boleh tak? Saya nyanyi betul lah. Ready? InsyaAllah nanti mic minggu depan akan sampai. Saya akan menyanyi dalam live. Ain't a ball like me. Saya dah order mic dekat TikTok shop. 1, 2, 3 saat aku buka cerita. Ini nama dia Siti Mariam. Dia anak kepada apa penyanyi, iaitu Khalifah. Kapak bang. Dah tukar kapak dah. Bukan Khalifah dah, kapak. Kapak. Okey ya. Guru dia orang dah suruh saya berhenti dah. Wadab Alah. ji okey. Tak syok lah macam ni, sikit je. Kalau saya tak nak lah. Nanti bapak awak dengar saya menyanyi, kan dia ambil saya ganti dia menyanyi kan. Tak apalah, okey lah tu. Sebab sekarang bapak saya tengah cari penyanyi. Oh ya? Hmm. Okey boleh. Saya nyanyi lagu Thailand boleh tak? Okey, boleh lah. Sawari tukun. Mama tu mama dah sibuk aku ya mama dah sibuk aku Ryan ah. Ola mama Siti Mariam tan mama dah sibuk ya. Tende marah cantai mai. Tende marah tan mai di. Tende marah tan mai di. Sap ke. Ciu marah lai mai di. Liu thamo lai. Okey dah. Okey bang. Dah. Cukup. Ah? Cukup dah. Sedap sangat suara abang. Sedap kan? Sebab tu banyak orang cakap kau jangan nyanyi, nanti orang banyak nak ambil kau menyanyi. Patutlah abang tak nyanyi, patut abang buat live je sahaja macam tu kan. Ya. Sebab yelah kelebihan tu saya simpan. Kalau saya tunjuk semua, nanti orang cakap saya perfect pula. Orang perfect pun tak mengaku dia perfect. Tak ada, saya memang macam tu. Berapa lama lagi baju nak siap? Dah nak siap dah ni. Nyanyi satu lagu. Kau apa? Lagu apa-apa lah kak? Jangan bilang sayang, kalau ada benci jangan bilang cinta. Jika ada sayang, harus ada rindu baru bilang cinta. Jangan marah sayang, kasihku hanyalah untukmu seorang. Hanya di kau sayang, di hatiku cuma hanya di kau saja. Benarkah di hatimu cuma aku? Jika benar ku serahkan jiwa ragaku. Okey dah. Sedap doh. Gila kau memang live macam gini. Tak ada live macam kat studio apa tadi? Tak ada, malas saya. Saya beli mic tau kat TikTok shop. Nanti saya nak menyanyi. Okey, nanti saya sapa abang.
Tapi dia orang serabut tak kalau tengok saya menyanyi Tak, suara abang sedap lah. Betul kan? Nampak? Suara aku akan sedap dekat orang yang pandai je guys. Macam korang ni tak pandai baca-baca genre, baca kod. Macam dia ni, dia memang anak penyanyi. So dia tahu lah Sedap. macam mana seninya menyanyi. Menyanyi ni kena ada seni betul? Betul. Tadi saya tengok abang menyanyi dengan reaksi muka abang tu. Okey lah. Adalah ciri-ciri penyanyi tu. Jangan bagi tahu semua, nanti orang tahulah saya perfect. Orang kata dia pergi jauh lah. Tak, member kau siapa lah? Kau suruh member kau menyanyi apa? Dulu saya tak... Bang, dulu kan saya tak kenal abang. Siapa Ryan, siapa Orang Kadiak, siapa Acap S. Lepas tu dia selalu tengok. Lepas tu dia cakap, oh dia ni. Pandai, tanya dia selalu tengok siapa. Saya sini tengok orang gadir tu bukan saya. Muka-muka budaya orang gadir lah dia tu. Terbaik lah abang cakap macam tu. Dia tengok orang gadir katanya tu. Abang nak cakap dia hitam Dia tak ada, mana dia? Macam gila dia Saya orang. tak cakap pun, kau tengok fitnah. Kau tengok lah perempuan, fitnah tu. Terbaik abang cakap macam tu tau. Mana dia? Tapi asal kau gelak. Kau setuju dengan apa yang kau cakap kan? Kau tengok kak, dia setuju apa yang dia cakap. Tapi tak fitnah kan? Tak fitnah. Abang Ifai. Dia kata tak fitnah. Lain lah. Okay, contoh abang putih. Hitam. Saya panggil abang macam tu. Abang marah? Tak, Dia memang tak ada hati dengan perasaan ke? bukan. Hati perasaan saya dah rasa saya tak nak ambil tahu dah bab-bab itu. Abang bila nak kahwin? Pengotor siap. Pengotor gila panggil kau. Tak, kau tak nampak ke katak bawah ni? Pengotor gila. Katak. Muka handsome tapi pengotor. Katak. Tunjuk bukti pada kata. Tapi handsome Dia ambil handsome. Dia tak handsome dah tadi je lah. Tak handsome dah. Tak ada lah weh, aku tak suka cover-cover sangat. Sebab aku lah memang gini kan. Dia dah tak ada siapa pun suruh cover kan. Tiba gila dia. Tak ada lah aku cakap. Ada masalah memang aku kentut. Dia mengaku je lah. Dah masuk dah lagu-lagu muzik ni. Dah mengaku lah ni. Nanti kau menyanyi aku invite kau lagi boleh? Okay, boleh bang. Aku nak gerak dah ni. Kau jaga diri lah lah. Ya bang, abang bersama tau bang. Sebab kau orang kata apa best je aku layan kau. Aku follow kau. Aku jarang nak follow perempuan tau. Tapi harap kau boleh menyanyi lepas ni Mana abang tak follow saya? Anjay aku dah follow. Aku tunggu kalau nanti kau invite kau dah tak boleh bagi benefit apa. Kau pun sapi live tak pandai berbual. Aku unfollow kau. Macam gila jantan dia. Yelah tak. Aku cakap enggak. Aku ni kalau live aku ni jujur Okay aku jujur. Aku ni live kadang-kadang aku tahu nak cari orang yang berbual ni susah. Dia sebenarnya dia macam kalau live ni kita entertain orang. Tak aku nak live dengan orang yang dah makan? Tak Abang boleh. pernah jumpa kau orang macam tu bang? Banyak yang select banyak gila. Lawa Rasa tak? macam gitulah macam akak pun. Okey akak kita sama-sama akak function pun dah dapat je engagement tu macam tu agak. Dah lah bang, tak payah panggil aku akak. Aku ni budak lagi lah. Dah lah. Nantilah kalau live lama-lama nanti tak special lah. Netizen tak minta dah. Okay bang, Okay, bye. bye. Assalamualaikum. Salam. Jaga diri. Semoga murah rezeki. Salah-salah minta maaf Tak nak. Bye-bye. Anjing. Dah. Ini hari tu ada janda kan? Assalamualaikum kak. Akak yang itu ya, anak 8 orang tu Betul. Oh, yang itu yang akak itu nak launching produk tu? Betul. Oh, dah launching ke kak? Dah soon launching sunscreen. Apa kak? Akak dah lag kak? Dah nampak macam ni tebuan tanah dah ni. Akak lag kak? Lag ke? Akak muka cakap, suara tak dengar. Dengar tak? Dengar. Oh, saya tindih pakai tu tadi. Akak dah keluarkan ke barang akak? Akan datang dalam bulan depan.
Oh, faham. So, tak apalah kak. Pelan-pelan. InsyaAllah. Buat je kak. Live je pelan-pelan. Ini akak. Hari ni je silang akak. Jarang-jarang nampak akak live. Oh, ya. Lepas tu dah akak nak view 8,000 pula. Jarang live kak. Akak nak view 8,000. Akak ni banyak cantik lah. Live akak. Pelan-pelan kalau akak nak tanya saya macam mana. Kena live hari-hari. Kena maintain kak. Kena maintain Kak ni cari Ducati kat Celik. Oh, akak kaya kak. 200 kak? RM2 tu RM2,000. RM200 eh. Bagi QR, bagi transfer. Oh yeah. Boleh jadi masalah kak. Akak nak launching barang. Tapi akak dah marketing akak dah buat dah. Marketing sekarang kita tengah sediakan sebab kita baru nak proceed untuk sunscreen dulu. Sebab sunscreen ni saya nak keluarkan dulu. Cik Padi, terima kasih. Tak dengar kak. Tapi betul. Saya hari tu saya pakai GTR minta 200. Diamlah Abang Takim. Jangan kantoi kat sini pula. Saya dah pakai GTR. Tak, akak suara tak apa nak dengar. Dengar tak suara saya? Dengar tak? Akak nanti bila akak nak launching akak kena understand. Bila akak nak belajar live akak kena understand kak. Bila akak live akak letak telefon macam tu kak. Akak borak je dengan adik-beradik akak. Kita orang tak dengar. Tak, bukan. Sebab saya baru je live. Baru je masuk. Baru je. Akak belilah stand kak. Baru start live. Dah. Akak Marah saya pula. Sabar tak adalah kak. Saya macam benda ni kan banyak orang tanya saya macam mana kan live kan. Macam tu lah akak lu kena live. Kena cari macam mana kita nak hiburkan viewers. Macam mana kita nak ni. If akak ada modal, it's okay kak. Akak bayar je kita orang. Akak bayar saya, bayar wang kadir. Tapi rate sekarang ni agak mahal sikit lah. Boleh, tak ada masalah. Macam saya sikit lagi nak sampai follower 1 juta. Ni kalau tak dapat job 25,000. Tapi itulah tolak pula kita orang. Kenapa tolak? Tolak lah kak. Nak sedap-sedap ni. Tolong remove jap. Apa benda nak sedap-sedap? Kita orang busy kak. Tapi nanti kita orang busy, kita orang tolak Ya ke? Awak ada tak influencer mana yang perempuan-perempuan yang comel-comel boleh review? Banyak kak. Kalau akak ada modal besar banyak. Saya boleh suggestkan akak. Rate 5,000 hingga ke 10,000 itu dah sedap boleh dapat sedap-sedap. Tak apalah, bagilah suggestkan saya. Boleh kak, tak ada masalah. Cuma kita nak kena tanya ada orang. Nanti saya try contact dia orang ke. Try contact dulu, tanya yang Banyak. macam mana. Okay, Banyak nanti kita tanya dia orang. Akak nak keluarkan apa kak? Kan saya dah cakap hari tu, sunscreen, lip matte dengan serum. Serum sekarang Kita live pun dah lama dah kak. Itu hari pun daripada Nuar kak. Akak nak keluarkan apa? sunscreen, lip matte dan serum. Okey, faham. Tak apa, nanti kalau akak nak ni nanti saya tolong akak carilah. Girlfriend lain cuba ke? Bagi girlfriend lain cuba. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Nanti saya hantar rate card dia. Adalah dalam 2,000. Boleh? Boleh kah? Nanti ada juga. Boleh? Bagi lah. Boleh. Akak, lagi sekali je akak tutup speaker bawah akak. Saya hayun semua kursi ni kat sini. Dah borak dengan siapa pula aku tak dengar Mana ada? Mana ada benda tu? Akak, viewers bagi tahu dia jap. Dia borak kita rasa macam dalam air kan? Macam dalam air. Kalau akak ada kawan akak kat sebelah, akak suruh dia dengar macam dalam air. Mana ada? Betul. Saya borak betul-betul. Saya baru je. Awak tahu tak? Saya start live. Tiba-tiba awak terus request untuk masuk. So saya terus okay. Approve lah. Saya tengah random kak. Saya ingat kan itu kan saya pernah live dengan akak saja. Okey lah. Kalau macam ni okey. Akak beli lah stand. Baru bertambah 100 kak. Tak bukan. Saya tak bawa stand hari ni. Faham? Dah boleh. Boleh kan pelan-pelan. Itu hari akak dia tanya saya. Dia macam mana nak berniaga. Dia cakap saya macam planning saya lain lah. Sebab saya tak ada modal yang besar. Macam akak ni ada modal yang besar. Akak ada belakang tak habis je lah kak. Lagi je cari-cari orang sedap-sedap sikit. Lain buat lah. Saya nak pakai limit kat mana saya? Pakai je kat bibir. Oh ya? Yeah. Mak dia problem. Tak tahu. Betul kat sumpah lihat lima Allah. Akak tanya dia orang. Suara Speaker kot. Sebab apa? Ni saya punya Dengar kan? selalu terjatuh.
Bila mic akak problem. Tangan je Ha? tutup speaker. Okey. Okey, dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Okey. Sekarang dengar tak? Hello. Dengar kak, sekarang dengar tapi saya yang kurang marem hari ni. Dengar kak, tapi saya kurang marem pula kalau teruskan macam ni. Kenapa? Kak tak faham banyak, tak faham ni. Haram tu apa? Bagi tahu dia je guys. Bagi tahu dia je. Kita pula tak ada marem hari ni. Kan? Tak adalah kak, pelan-pelan. Nanti kalau akak nak launching ke apa, nanti saya tolong akak cari. Ada kalau influencer perempuan ni. Nanti saya tolong akak kalau ada. Dia pandai sangat berfikir. Okey, tak apa. Nanti apa-apa saya invite akak semula. Saya pergi cari marem sekejap. Haram tu apa? Akak jangan masuk bidang ni. Okey? Okeylah, tak apalah. Okey, jaga diri dulu kak. Assalamualaikum. Semoga selalu murah rezeki. Alright. Thank you, Ryan. Bye. Salam. Marem pun tak ada ni. Udah nampak acap ni. Dia buat apa ni? Macam tak ada siapa je ni lah. Tak ada siapa, takkanlah kita nak teruskan. Kan? Takkan nak teruskan. Acap dah end live. Oh ya? Macam tak ada siapa kita malam ni. Tak ada partner lah kan nak lawan. Ada ke Indon, dia orang kau tunggu dia orang kuat dulu. Kalau dia tengok view 16,000 ke apa, dia tak berani. Kalau dia orang tengok view 16,000 ke apa, dia tak berani. Betul weh? Tapi kalau dia orang yang 16,000, aku 8,000 dia berani. Mana lagu tadi Ni. Zaid tak best. Aku kena orang luar. Sanuk ada, Sanuk. Kacau Sanuk ya. Cakap aku panggil. Sanuk okey tak? Tapi tak tahu dia berani ke tak? Kita standby sekejap planning yang kedua. Kejap, saya nak standby sekejap planning yang kedua. Standby planning yang kedua sekejap. Saya ada planning yang kedua. Hello. Ada apa dah? Siapa dah? Kalau aku pi? Okey. Planning yang kedua bro. Planning kedua. Tak ada apa apa ye? Tak tahu, tak tahu nak pergi mana. Tadi si Patam kata nak live tau. Aku pun tunggulah Patam. Sekali Patam dah live. Aku tunggu. Aku nak baju. Abang. Ya bang. Baju ada bang. M. Hai. Awak siapa tu? Awak tak sedap ke? Yang awak nak pakai M tu? L. L pun dah. Sebab saya tak tahu, saya try duk pakai baju tu. Ayah awak saya pakai M betul-betul fit punya. Hak tu ayah. Hak ni Abang pakai kandar. siapa? Abang pakai siapa? Saya L. Macam mana? Oh, abang tak pakai pula. Tak apa, Tadi saya saya buat kata L lah. story. L oversize sikit dia. L lah. L. Alah, L lah. L. Tapi berat apa? Berat saya nak 66. 66. Berat lagi saya.
Barat berapa? Saya. Aduh. Tak. Saya ni. Tak. Oi, saya 66 boh. Dah je baru ni saya turun 63, tiba-tiba naik balik 66. Betul Pablo, terima kasih. Dia? Dah, saya baru ni turun 3 kilo, tu naik pula 3 kilo. Awak buat macam mana 3 kilo? Saya cut sugar, cut makan semua. Makan sampai sekali lah. Lah, tak boleh tahan lah. Patut tengok macam duk marah-marah ha. Bila tak makan marah. Tak sebab awak cut sugar. Kalau awak cut sugar. Boleh tak? Mana dia ni? Saya hari ni duk mengai. Mengai apa? Hati kan mengai? Saya ni abang. Dan abang, memang saya nampak macam cerai sikit. Mengai ikan apa? Ikan belida. Ikan belida buat apa kan? Sedap ikan belida oi. Lah buat fishball. Orang lepas balik ikan belida. Ikan belida boleh buat fishball. Abang bukan tahu. Ikan belida tarik dia habis lah. Dah, tarik dah hantar lah. Oh, tak hantuk. Oi, kita orang kampung tak hantar lah. Oh, ingatkan casting dia. Saya bukan tak mau casting. Dulu saya pernah casting. Betul? Saya dulu kaki, tenggiri, kodok, Betul? layaran. Betul? Lepas tu saya pernah pergi naik boat kecil. Naik boat fiber 14 kaki. Di Mengai. Lepas tu ada hari tu ombak besar. Saya tak pakai flight jacket. Betul? Ombak semeter. Duk celah-celah ombak oh. Start tu kita tak berani dah bila. Kalau ikut, jangan takut. Kalau Tak, takut, jangan ikut. Saya dah ikut dah. Betul? Tapi tertakut. Woi, tapi ni duk depan mata ombak ni kiri kanan tinggi pada kita ni. Duk celah lorong tekong tu. Flight Ya. jacket pun tak ada oh. Oh, insyaAllah. Biasalah tu, kena angin tak elok kot. Yang lepas ni kedai katuk. Berapa lepas itu? Tu dia kedai pula. Ingat. Ada bang? Marah orang ni kedai lah bang. Dah, lepas ni katuk saya nak cari ni. Tadi saya buat ketiau tadi. Saya nak bagi sedekah ke orang. Ada? Lepas tu saya rasa macam saya nak pergi Mengai. Saya tak ada sedekah. Kadang-kadang sedekah ni pun dia ikut mood lah noh. Kalau dia tak ada apa, kalau sedekah apa kan. Saya nak pergi, nak tengok pelantang saya. Mana? Di mana ni? Saya main darat je. Loh, darat tak ada ombak. Oh, dah lah ni ada ni di mana abang di mana ni? Tak boleh abang korang. Oh, Benda dah. live memang tak boleh abang korang. Satgi lepas main tu report kita Kita bukan, kita satgi tahu kita duk boleh banyak. Hari ni boleh banyak. Belida 2 ekor. Ikan bau 2 ekor. Bom besar? Bom kuning kan? Besar-besar? Sekilo tak? Tak dapat sekilo. Maritim ke apa tu? Duk. Maritim apa? Mana? Maritim man. Bukan dia. Aku takut maritim. Tadi maritim 2 kali lah. Dia berapa rokok petang. Dia tak tengok lah. Ikan bau ada. Esok kita nak masuk gulai pisang muda. Ni nak pergi mana ni? Ni pelantang kita ni. Sabar Ustaz. Kita cari pelantang kita. Abang ni ya. Kita. Sabar. Duk main kat lautan. Saya ni besok abang. Ni kalau tak kena tebuan tanah. Bot saya hilang. Kena tebuan tanah kalau. Tahu lah macam mana lari tak cukup tanah. Tak, saya duduk atas ni. Dok ni, weh bot. Bot hilang lah. Tu bot dah, tu orang tabuk dah tu. Tu dia lari dah. Yang saya duk main ketiau dah tadi. Barang nak sedekah kadang-kadang tak idea dah. Niat nak sedekah tapi tak idea kadang-kadang. Tengok tikong saya tu. Weh. Ni sopo Sungai Kedah lah. Tadi mereka duk kata saya duk goreng. Saya kata Sungai Kedah ni. Mereka kata saya bohong. Mereka kata apa? Sungai Kedah ni saya kata bulan 1 kebanyakan orang Jepun, orang Australia, orang China, orang US main Mengai sini. Mereka tak percaya. Dah ni buat apa gelap-gelap ni? Mana pelantangnya? Sabar asal ni. Dah je, boot pun support tak ada enjin ni. Lambat boot pun. Sabar. Dia kata Zat ni, tengok tekong kita ni. Merang kita. Mana ikan? Tak man. Sabar Zat. Tanah
Man. Wop. Man, man. Wop, wop. Oh. Wop. Man, elok man, man, elok man. Man. Man, elok man. Hidup. Man. Man, tengok ikan man. Oh ni ya, area lah. Ryan. Abang dah, abang. Aduh. Hang ni macam-macam ah. Sat hak nu rosak, sat hak ni rosak. Kabel putui. Mana Ah, ikan? roh. Wih, sedap wih, bong wih. Hak ni esok kita nak cak. Weh, Man, kalau kata kita boleh curi pisang muda sekali, kita pergi curi. Wih, sedap wih. Ni sedap wih, betul saya suka. Pisang muda kita masak lemak. Lepas tu kita Masak lemak besar pun sedap dah ni. Tak, kita nak cari pisang muda ni, pisang hijau. Wih, sedap wih. Tengok ikan bong besar ni. Ni 800 gram dah ni. Ni bukan ikan kembung, Ryan. Ikan bong. Saya kata ikan bong lah. Lah, bukan ikan kembung. Lapar Ryan kata tadi ikan kembung. Ikan kembung, saya sebut ikan kembung lah. Tadi ikan kembung. Saya sebut ikan bong kot. Ikan bong. Perut kembung. Saya baling baling wah ikan bong kami baling kan ikan apa ikan bong. Ikan bong. Dah, kita nak pakai modal sikit lagi ya, Ian. Ya, bawah. Ni, kita nak biar relax member. Lepas tu kita nak pakai ni. Hak ni kita buat beat ni, ikan ni. Oh, dah. Tekong kita. Oh. Man, pi, mengai lu man tengok beli tak? Man. Man cepat. Man mengai nak tengok. Tak mengai, awal. Rawai dah je tiga kan mengai. Ya Allah, aku ni carilah. Harap agak mengai. Abang abang tantuk ada tantuk. Oh, mengai peting ke dia? Oh, malam-malam. Fatin. Mengai peting. Weh, seronok no. Weh, bong. Ikan bong tu sedap mana? Mahal ikan bong weh. Kat kita jual murah kan. Bawa dek, sekilo tu bawa dek tu. Kilo 25. Baik buat weh, tapi sedap ikan bong orang bong reti makan sedap. Ikan bong raya kita akan tapi kita memang nak buat betul-betul masak ni yo. Masak pisang, masak lemak pisang muda. Ya Allah, aku tak tahu nak abang kan. Sungguh saya kadang-kadang duk pergi makan kat Gubir tahu tak Gubir? Gube bila tahu? Dia duk supply kat Gube ikan. Oh ya. Dia kadang-kadang duk supply lampam. Gubi kan, gubi. Oh dah kan saya kalau dulu pergi makan ikan bong tu dekat Gubir kat Pengan tu. Sedap weh. Makan lah. Oh sedap itu. Lepas tu ikan hak rapuh-rapuh tu pedia tu ha. Ikan ni lah ibu ikan anak-anak ikan ni ikan sia ikan terbuk Ikan katiang. Bukan tu, ikan pucuk pisang. Tak. jom siang. Ada barang ni. Weh sedap kan ikan bong tu tengok tu mahal weh. Weh ni mahal ni kuning lagi ni. Perut besar ni tu. Kalau mengai dia ada pot tak? Kadang-kadang dia ada satu pot yang dia macam ikan duk berkumpul kat situ lah. Kita mengai berpok ayam sak-sak naik tu. Yok, sini meratur. Meratuk weh, ikan besar. Dia meratur sini. Tapi dulu syok lah. Ada kilang ayam. Dia lempak terus take dalam sungai. Ayam. Kilang ayam. Tak ada Tak ada lubuk lah Man. Man, dah lubuk tak? Tak ada lubuk lah. Lubuk apa? Nak cari lubuk apa? Lubuk ikan bong lah. Lubuk bong ah, dia kena ubah-ubah. Hah? Dia kena ubah-ubah. Oh. Dia orang kata apa tak semestinya tak law ni kena 2 ekor. Tak pergi pukul 6 kena direct tu. Umpam apa Man? Dah pakai anak ikan lah. Ikan apa jenis hak? Dah pakai anak ikan. Ikan apa jenis hak ni? Ikan apa ni? Tukar lah. Rohu. Anak Dia saya 800 sekilo sedap lah. nak telur bulat. Lepas tu apa dia lagi? Ikan apa nak? Anak lampah. Anak lampam. Tadi Tapi pakai anak rohu ni. Ha? Anak rohu. Bi angkat juga kawan tengok kode dah. Ruan. Kita nak cari beli dah kacau. Habis. Dia orang bulat macam umpang. Beli dia tak sedap beli dia. Kami Kita nak buat fishball. Hang kata nak fishball pun ni buat je lah. Hang tak tahu. rajin nak buat billboard. Fishball bukan payah mana. Hang presi hang buat tepung buat bulat jadi dia buat doh lah. Dia macam kali buat doh macam hang nak buat bila. Minat macam-macam orang barat ni. Right minat, mengai minat. Macam-macam minat dia. Bola minat. Mengai dia berhenti dah. Ni kita ada abang lepas tadi disebabkan mengai lah kita patah muka 3. Mengai berhenti dah. Mengai saya berhenti lah. Stella saya ada kat orang.
Ya. Tela 4,000. Apa saya 4,000 ah? Bagi kau ah. Weh seronok kalau dia kalau mengai terlibat dengan mengai tak nak jalan balik tu. Tak ada. Kadang-kadang bini main hambat kat pelantak oh. Bini Oh, mengai. oh, ini masuk kereta ni. Oh tiaw sedap. Kita nak sedekah ni tadi. Oh. Ni apa tu? Mengai belakang cak ah. Baritim. Tak apa abang payah mengai lu saya ni kita invite Okey, dia. okey. Okey bang jaga diri jumpa dia Baik, memang. baik, baik. Saya hebat. L. Kau Ni apa? M sebab Imi Malik dia kata dia pakai M, saya pakai M ah. Petik mi ah. Ada dia komen kat kata dia kata aku pun pakai M, dia kata macam tu. Boleh. Dia badan besar pada saya lagi. Raya dengan kita? Saya badan joki bang. Okey, M. Okey baik. Assalamualaikum. Okey, M ah. M. Okey. Kita jumpa hari ni. Assalamualaikum. M Chun. Dah aku tak mau lah macam fit sangat. Baju Teja Racing semak-semak Teja Racing. Oi Azal. Aku invite kau tadi. Tak ada marah malam ni. Saya nak end awal lah ni. Kau jadi tikam malam aku je boleh? Kita lawan. Tak kau pakai ikon kedai ni. Kau pakai je ikon kedai ni kau kena tahu. Jadi kau kalang aku. Nanti dia orang beli kat kau. Aku tadi nak invite tapi kau lama sangat dengan siapa entah. Aku tengok tak Dengan boleh. ni anak member apa daya aku tu. Apa? Main follow saya guys. Saya jual make up oil. Aku live tadi tak ada give. Aku cakap raya ni lama aku berniaga je lah. Dah kanting dengan mak aku dah. Kau ni. Mak aku tanya minyak pun ni. Tak siapa acap. Aku ke... Laci. Aku tak pakai lagi jap. Jujur lillahi ta'ala aku tak pakai lagi. Kenapa kau tak try? Kau try lah. Apa tu aku tak sabun dengan tu mak aku tanya minyak apa dengan sabun ni. Aku cakap tak beli kacak ni mak. Minyak urut ni. Ya kau. Dia cakap dia lah urut tangan ke apa ke. Takut tak mak kau tengah seliu dia pakai minyak tu kat tangan. Yelah betul aku mak aku dah bagi aku simpan lah. Pakai lagi aja. Try. Aku nak tahu feedback kau. Kalau aku try kau rasa aku tak try terus. Kau tak try sampai ke subuh ni lah. Cakik adik tu ha. Bukan BP. Ada kau Willy je. Tapi aku ada satu cara lagi. Apa dia? Ada lah cuba kongsi kat kau. Aku dah lah tak lah lama. Lepas aku nak invite babi ni lama pula borak. Aku dah tak ada orang kau tahu tadi. Asyik mak kau okey? mak aku makin okey lah. Dia tapi sekarang ni mak aku dah keluar. Anak aku duduk kat hospital lagi. Aku lusa pergi SP balik. Anak kenapa? Anak aku tu kan dia demam panas. Adik dia macam batuk kahak. Macam mana tak tahu. Duduk kena order. Siapa minyak tu? Janganlah minyak ni kau boleh lah. Ni minyak ni aku jual minyak ni lah saja sambil. Mak aku kan tak ada ni apa tak ada insurans. Oh, biarlah orang tua mana insurans nak ambil. Insurans ambil orang muda je. Aku 5 hari 10. Ha? 5 hari kat 10. Ayuh. Tapi tak apa. Apa-apa pun mak juga cap. Anak aku ada insurans lega lah. Tak apa kau borak je dengan almari bangang belakang kau tu. Kau nak tutup speaker bawah pula. Oh ya ke? Ha. Tak boleh Ayin. Kalau nak lawan macam ni mana adil? Aku live baik kau besar jap. Kalau otak kau kalau aku memang tak naik dalam view aku 2.5. Oh yeah. Wah betul tak nak buat jadi tikus. Aku pun nak cabut dah ni. Tadi sebab Wan kata malam ni kita live aku cakap je aku live lambat sikit. Sekali dia tak live. Dia kencing aku waktu sebelum mak aku kita pun macam juga. Malam ni kita live lah. Lama tak buat kau rindu lah. Okay Wan aku live. Tapi Raya aku tak live kot sibuk dia. Okay tak apa aku live. Aku live seorang-seorang. Ni sebelum mak aku masuk hospital lah. Aku cakap memang pergi wak. Dah ada tak ada engkau pun tak ada. Lepas tu aku lah borak-borak then end. Ni tak ada, ni betul tak ada ni aku ni. Rian ajak aku lawan tadi. Tapi aku dah tak larat lah. Tak ada, aku dah unfollow Rian. Rian unfollow aku kan. Merajuk macam perempuan. Aduh. Tak ada, dia unfollow aku. Ya dia cerita kat aku. Waktu tu friend dia full. Dia nak dapat aku cakap kenapa kau unfollow dia? Lepas tu dia pun macam tak nak jawab agak. Tapi tu dia kata nak follow balik. Tak nak. Dia macam ni jap. Kau mau tahu kan dunia host ni macam mana kan? Kau nak benefit engkau je. Time aku tak boleh pula. Betul lah. Tak boleh lah macam tu. Kalau kau nak ada apa, adik-adik ikan orang lain boleh yang berburu live ni.
Kalau adik-adik kan kau pun kau sama je. Jom aku pun nak era ni. Okay, baik Yan. Aku sama berniaga. Baik Yan. Okay, bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, jom. Kita nak. Tapi ada ni yang I tu hari nak. Ni. Hai Kak. Hai. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Akak tak kerja nurse ke hari ni? Kerja. Kerja. Lepas tu hari akak dah kerja ke? Tak ada petang. Oh, petang. Tak apa kalau macam tu, saya doa kakak semoga murah sikit. Saya nak live saja. Ada orang kata rindu akak Ina. Oh, ya ke? Tu yang saya invite tu. Jaga diri Kak. Assalamualaikum. Dah kan? Kau ada rindu dah? Bye-bye. Assalamualaikum Kak. Salam. Dia pakai makeup oil ke apa? Jom guys, kita end dulu Okay. Kita end dulu. Kita jumpa esok dah ni kita live kat ni nanti. Kalau ni GTA. Mia, pergi kat mana? Pergi kat gerik Gila. Pergi kat gerik. Dan dulu bukan yang sekarang. Maka saya penat bang. Terus motor lagi. Okay. Kirim baju Taylor. Kenapa? Saya memang tak masuk event kan? Saya sumpah lillahi ta'ala. Saya tak masuk tanpa event. Sebab ramai sangat lah guys. Ramai. Ramai gila. Motor mana ada? Saya dah hantar dah motor saya. Jumpa Ganu okay. Kalau jumpa Ganu nanti selisih 3,000 Okay. GTA kan. Selisih 3,000 I love you guys. Roger tau. Nanti kalau kita jumpa kita roger lah. Tegur je. Saya okey je lah guys. Kalau cakap saya sombong pula. Hati-hati kan. Okay. Lagi snooker tu mana dia? Tidur lah. Saya nak kemas barang ni. Nak cik-cik baju kemas barang. Barang aku tak kemas lagi. Okay. Bye guys. Love you. Assalamualaikum. Dia